أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma shrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita dapat bertemu pada malam ini meneruskan kuliah tadabbur dan tajwid Al-Quran. Minggu depan ada lagi ke kuliah? Last sebelum Ramadan insya-Allah. Kita makan kambing dulu ya. Ada gerak. Baik, tuan-tuan bapa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita dapat bertemu malam ni. Bau kapek baru pula Alhamdulillah, ya, dapat sujud, tenggelam kepala ni insya-Allah. Susah nak bangun Baik, dan alhamdulillah juga malam ni kita menyambung perkongsian dalam surah As-Saff. Sebelum tu, tuan-puan yang pegang buku sinopsis boleh buka muka surat 77. Ni ada lagi kat depan dari dulu. Tu lagi. Muka surat 77. Okey, saya nak tuan-puan Ramadan nanti ni jadikan buku ni sebagai bacaan harian. Walaupun kita punya kuliah tak ada, tapi tadarus ada kan? Tadarus berkumpulan. Jadi lepas habis je tadarus, buka je juzuk berapa. Macam malam ni kan, juzuk 28. Nanti setiap juzuk apa yang kita masuk ataupun setiap surah apa yang dah selesai baca, ambil buku tadabbur ni, boleh tengok dia punya poin-poin penting ataupun kita panggil sebagai nilai murni pengajaran yang saya telah pun ringkaskan. Dan pengajaran yang kami buat ni tak terlepas satu ayat pun. Maksudnya ayat pertama ada cerita dia, ayat kedua, ayat ketiga sampailah habis surah. Okey, kita buat sedikit ulang kaji. Kalau tengok pada muka surat 77, kita buka dah. Okey, ayat pertama yang kita telah bincangkan pada kuliah yang lalu, Allah minta kita sabbaha, iaitu sentiasa bertasbih. Sentiasa bertasbih. Kerana Allah mengingatkan manusia, makhluknya yang ada di langit maupun di bumi sentiasa bertasbih. Maka wahai manusia, sentiasalah bertasbih kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua sehingga keempat, minggu lepas kita dah kupaskan, dia punya tajuk besarnya adalah teguran Allah.
Yang mana Allah menegur orang beriman. Wahai orang beriman. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Siapa dia? Kita yang mengaku beriman, yang nakkan syurga Allah, yang mengimpikan masuk syurga Allah. Allah tegur kita. Allah tegur apa? Allah melarang orang beriman mengatakan perkara yang dia tidak lakukan. Ajak orang untuk baca Quran tapi di sendiri tak baca. Ajak orang bersedekah tapi di sendiri tak sedekah. Ajak orang buat baik tapi di sendiri tak buat baik. Kenapa? Allah sangat benci. Allah sebut apa? Kabura maqtan. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang memperkatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Okey. Dan ayat hari ini kita sambung ayat yang keempat. Allah menceritakan tentang sesuatu perkara yang Allah sangat cintai. Okey. Ayat keempat hari ini kita berbalik dekat ayat Quran. Boleh buka Quran muka surat 551. Okey, muka surat 551. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah, yuhibbu ni fi'il mudhari' yang membawa maksud sentiasa menyukai. Alladzina, orang yang yuqatilun, yang sentiasa berjihad, yang sentiasa berperang. Okey, kita berhenti takat tu dulu. Allah sangat suka orang-orang yang sentiasa berjihad ataupun berperang. Kalau kita faham secara umum, kalau kita baca tafsir kan, kalau kita faham, Allah nak kita manusia ni berperang ke? Tu contohlah maksudnya. Maksudnya kat sini, Allah nak kita hari ni berjihad, berperang dengan beberapa perkara. Berperang ni bukan hanya angkat senjata, bukan hanya pegang tembak, bukan hanya naik kapal terbang ataupun apa nama tu, yang besi tu. Kereta api. Kita kebal. Kereta api pula lah. Okay, kita kebal. Maksud berperang kat sini jihad. Jihad ni yang pertama adalah jihad bil lisan. Jihad dengan lidah. Iaitu dengan kita ni berdakwah menggunakan dua alat berhujah. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dakwah kepada orang. Dan hari ini kita tengah buatlah benda ni. Kita belajar. Dah belajar, dah faham, kita kena buat benda yang sama, kongsikan dekat orang. Ini adalah satu jihad. Okey. Kemudian jihad yang kedua adalah dengan jihad peperangan lah. Tapi hari ini kita tak sampai tahap jihad peperangan dekat Malaysia. Kalau dekat Palestin, itu adalah jalan terakhir. Dan kalau kita tengok tarikhul Islam, sejarah bagaimana Islam tersebar, dalam kepala tuan-puan saya pernah ditanya soalan oleh seorang jemaah. Dia kata, "Ustaz, Islam ni katanya agama kedamaian, agama yang mementingkan ukhuwah, persaudaraan. Tapi kenapa dalam Islam adanya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan banyak lagi peperangan-peperangan, siri-siri peperangan? Bukan ke nampak macam Islam ni agama teroris?" Sudah. Macam mana jawab? Ini hujah yang digunakan oleh orang-orang yang mengaku Islam adalah agama keganasan, agama pengganas. Sampaikan dekat luar negara dimomokkan Islam ni adalah agama apa? Pengganas, terorisme. Sampai hari ini, media-media hari ini, media barat telah pun menyuci ataupun telah pun menanamkan kebencian kepada orang Islam. Jadi bila kena soalan macam ni, apa nak jawab? Dan mungkin soalan ni tuan-puan pernah terfikir, terbayang-bayang, betul juga apa, bila saya kena soalan tu saya fikir sekejap. Dan saya ambil masa untuk jawab lah. Jawapannya apa? Kenapa tercetusnya perang Badar, perang Uhud, dan semua perang-perang ni lah? Jawapannya adalah Islam ni, macam mana agama Islam ni tersebar? Jawapan pertama adalah Islam tersebar di seluruh dunia bukan pertamanya dengan peperangan.
Islam tersebar di seluruh dunia dengan akhlak dan peribadi orang Islam itu sendiri sebenarnya. Habis peperangan ni Ustaz, peperangan ni adalah jalan terakhir. Waktu Nabi menyebarkan Islam dan para sahabat menyebarkan Islam, ada 3 offer yang dibawa kepada orang kafir pada satu-satu kawasan tu. Pertama, Nabi akan ajak mereka masuk Islam dulu. Kalau mereka tak nak, Nabi akan bagi offer yang kedua. Tak nak masuk Islam tak apa, tunduk dengan undang-undang Islam dan kena jizyah, kena bayar cukai. Kalau tak nak bayar cukai, kami akan perangi. Kenapa kena perang? Sebab mereka halang daripada Islam ni tersebar. Contoh kita bagi analogi mudah dekat Kancong. Okey, kita nak pergi Perak, kena lalu Kuala Lumpur contoh. Jadi orang Perak ni dia nak Islam, tapi kita nak pergi Perak perlu lalu Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur tu adalah contoh, mereka ni yang menghalang Islam contoh. Maka macam mana Islam nak tersebar kalau pertengahan jalan tadi ada halangan dia? Maka Nabi bagi offer 3 tadi. Sama ada Islam, masuk Islam, tunduk, tak payah masuk Islam tak apa, tunduk dan bayar jizyah, bayar cukai. Dan yang ketiga, tak nak juga berkeras, maka peperanganlah jalan yang terakhir. Itu agama kedamaian Islam. Dan peperangan yang berlaku ni disebabkan sudah tidak ada titik persamaan di kalangan orang Islam dan orang kafir, maka jalan yang terakhir adalah peperangan. Jadi kena faham tadi, kenapa berlakunya peperangan tadi ni? Kerana dah tak ada jalan dah. Dah bagi solusi dah bagi istilahnya perdamaian dah. Nak merdekakan ataupun nak selesaikan masalah dengan perjanjian. Tapi mereka tak nak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Peperangan. Dan disebabkan peperangan itu, Islam juga mengajar kalau dalam peperangan hanya tuju kepada musuh. Jangan bunuh perempuan, anak-anak, orang tua, jangan kacau. Bahkan tak boleh rosakkan rumah, tak boleh kacau perkara yang tak ada kaitan. Tapi orang kafir semua dihancurkan. Sampai hari inilah, daripada bayi sampai perempuan tua, sampai perempuan, orang yang lemah, semuanya dibunuh. Itu perangai orang kafir. Sebenarnya yang terorisme ni adalah orang kafir, tapi dia menggambarkan seolah-olah Islam ni adalah agama yang terorisme tadi, agama keganasan. Jadi kat sini Allah nak bagi tahu apa? Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berjihad. Bahkan Allah sebut dalam surah Ali Imran, muka surat 63. Okey, abang boleh tengok muka surat 63. Allah memberikan satu kita panggil sebagai pengiktirafan ataupun satu seruan kepada orang beriman. Ayat 104, muka surat 63 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'un, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, ilal khair, kepada kebaikan. Maksudnya apa? Kita ni orang Islam, contoh kita duduk dekat Kancung Darat, kita duduk dekat Jalan Sentosa ni, kena ada segolongan yang mengajak kepada kebaikan. Ini perintah Allah. Mana kata wajib. Wajib mengembangkan Islam dengan buat 2 perkara. Wa ya'muruna bil ma'ruf, iaitu mengajak orang untuk melakukan perkara kebaikan, dan wayanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini adalah orang yang berjaya di sisi Allah. Mana kata kita hari ini yang belajar agama, jangan sekadar belajar, kita kena ada satu tugas, iaitu menyebarkan Islam. Ustaz, saya tak pandai bercakap di khalayak ramai. Nak duduk dekat depan nak bercakap, saya tak pandai. Kita ada keluarga, kita ada isteri, ada suami, ada anak-anak, ada mak ayah, ada adik-beradik, ada jiran tetangga. Kita boleh ajak mereka buat baik, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mana yang lagi susah?
Mengajak kebaikan ke mencegah kemungkaran? Dua-dua susah. Yang paling susah apa? Mencegah kemungkaran. Bila nampak ada orang buat jahat, kita nak cegah tu. Lagi-lagi keluarga sendiri nampak pakai seluar pendek keluar naik motor, kita nampak ni, waktu tu apa kita punya respon? Contoh, susah nak cakap tu macam salah tu, nampak? Tapi nak cegah kemungkaran tu susah. Lagi-lagi darah daging kita. Maka kita kena ada cara, kena ada uslub dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah sebut, serulah kamu ud'u ila sabili, kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Jangan maki hamun. Tengok pakai suami ni, kau ni alin neraka ni. Memang bergaduh kita cakap dengan berlapik, cakap dengan intonasi. Kalau tak mampu, Allah sebut apa? Wal mau'izatil hasanah. Berikan contoh yang baik. Kalau tak mampu sangat nak ajak contoh solat, maka kita tunjuk contoh yang baik. Tunjuk contoh yang baik, mudah-mudahan dengan asbab contoh tadi ni mereka jadi baik. Baik, kita kembali dekat ayat Quran tadi. Allah berfirman yang seterusnya. Allah sebut tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun. Allah sangat suka orang yang berperang, orang yang berjuang, orang yang berjihad dengan lisan ataupun berjihad dengan peperangan tadi ini. Fi sabilihi, syaratnya pada jalan Allah. Ada tak hari ini orang yang berperang, berjuang untuk mempertahankan agama? Ada? Ada. Berjuang untuk mempertahankan harta, berjuang untuk mempertahankan kekasihnya, contoh. Ada. Semua jenis berjuang tiga tadi ni Allah tak terima. Yang Allah terima apa? Berjuang fi sabilihi, pada jalan Allah. Maknanya kalau dia berjuang untuk mempertahankan agama, mesti first step-nya adalah untuk menegakkan kalimatullah. Man qatala litakunu kalimatullah. Mana siapa yang berperang mestilah menegakkan kalimah Allah, hiyal ulya, menjadi kalimah Allah tu yang paling tinggi. Itu syarat kalau nak berperang. Mana kata kalau kita nak buat perkara baik, mestilah syaratnya kita nak kalimah Allah tu naik nombor satu. Bukan kita nak kita ni jadi nombor satu dalam sesuatu organisasi. Baik, kita kembali. Kemudian bila nak buat baik, bila nak berjuang pada jalan Allah ni, Allah sebut saffan ka'annahum bunyanum marsus. Mestilah nak berjuang pada jalan Allah ni saffa. Saffa ni apa? Tersusun. Kan kalau nak solat kan, luruskan saf, rapatkan saf. Berpuluh tahun kita dengar imam cakap, tapi sampai ke sudah saf pun tak rapat-rapat. Betul tak? Ada pun dah rapat, kakinya pula dia punya kita panggil apa ni? Tumiknya, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, masih tak sama ni. Sebabnya tak faham. Ada pula mungkin kalau kat sini tak faham, saya jelaskanlah. Saf ni, permulaan saf dikira dari mana? Kanan ke kiri? Ke tengah? Permulaan saf tengah, kanan kiri, mana satu ni? Tengah, kanan kiri. Kalau saf kedua, tengah juga. Kalau diminta luruskan saf, safnya tu ke kanan ke kiri ke tengah? Rapat ke tengah? Ni yang orang sebenarnya tak faham. Saya pernah, bukan pernah lah, selalu sangat lah. Bila imam kata yang luruskan saf, kita kan jadi jemaah. Kita suruh jemaah tu ke kanan, ke tengah lah. Dia kata kanan afdal. Dah lah ada gosong sikit. Dia walah mungkin tak mengaji lah kot. Jadi kita fahamkan clear, nak luruskan saf, saf ni adalah bermula bertengah. Jadi bila kata luruskan saf, yang kanan kena ke kiri, maksudnya ke tengah, yang kiri pula pun ke tengah juga. Itu baru luruskan saf yang sebenarnya. Rapatkan saf. Itu caranya. Kemudian kalau nak mulakan saf baru, start dari tengah juga. Jangan start dari ujung.
Ni kadang ada ustaz dia hujung. Dah kawan tu tepi. Dah sengit dah. Tu cara dia. Sebab ada ekor. Tapi kalau kita boleh mengangkatnya, kalau kita dudukkan dalam letakkan tepi kan, yang orang lama gitu, nanti boleh angkat boleh. Kalau kita terus cepat, Kita kena ke tengah dulu. Permulaannya tengah. Okey, tengah, lepas tu afdal kanan. Maksudnya kalau kita datang masjid ataupun datang surau, datang tempat solat sembahyang, kita ambil tengah dulu. Kemudian kalau dapat ke kanan dulu. Tempat kanan baru kiri. Kena stabil lah. Macam tu. Kadang-kadang banyak tempat lah kan, ujung dia pergi. Kita ni masuk solat ni, kita baru sampai. Sudah, macam mana? Nak ikut dia ke atau kita nak mulakan solat yang baru? Macam mana? Kita mulakan balik solat baru. Sebab ujung tu tak dikira. Pemulaan solat adalah tengah. Walaupun kat situ dah ada 3 orang, kita baru sampai ni, kita ambil tengah-tengah. Sebab tengah-tengah tu pemulaan solat. Walaupun lepas solat ni kata, yang aku sembahyang macam ni, sampai tak mengaji, kita kongsikan ilmu. Baik, kemudian Allah beritahu apa? Bila kita nak berjuang buat kebaikan ni, perlunya kepada ka'annahum, seolah-olah bunyan. Bunyan ni apa? Kalau dekat alam Melayu, bunyan ni lain macam. Bunyan, apa bunyan? Kena sorok dengan bunyan lah. Bunyan ni bahasa Arab sebenarnya, yang dimelayukan. Bunyan ni maksudnya adalah bangunan yang tersusun. Bunyan bunyan ni dalam bahasa Arab maksudnya adalah bangunan ataupun binaan. Macam kita buat ni, surau ni kan, batu yang disusun, itu namanya bunyan. Masuk ke orang Melayu, ceritanya lain pula. Orang bunyan pula, orang yang tersusun. Okey, bunyan ni maksudnya binaan, batu-batu yang tersusun ni tadi. Bunyanun marsus. Marsus maksudnya yang tersusun. Ada tak orang nama Marsus? Pernah dengar? Marsus. Kalau tak pernah dengar, boleh bagi nama cucu nama Marsus. Masrum. Nanti kita sembang kat tepi ni. Banyak tu maksudnya tu. Okey, baik. So Marsus tadi adalah tersusun. Jadi Allah nak bagi tahu apa? Bila buat kerja agama ni, sangat perlu kita tersusun kerjanya. Contoh macam kita nak buat surau, kena ada perancangan yang rapi. Jangan main langgar je contoh. Alhamdulillah, dalam masa tak sampai sebulan lebih jugalah kita dapat menyelesaikan. Walaupun risau-risau juga, sempat ke tak sempat ni. Tapi semuanya atas izin Allah. Kebetulan pula dalam bulan ni kan panas saja. Apa jadi kalau hujan haji hari-hari? Tak jadi juga. Boleh jadi Allah sedang memudahkan urusan pembinaan surau. Kalau hari-hari hujan, apa jadi? Tak sempat siap. Habis banjir, tak boleh buat. Tak kering-kering dia punya simennya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Dan Allah berikan satu ayat Quran tentang ayat berkaitan dengan Allah sedang membeli orang-orang mukmin. Siapakah yang berjuang secara tersusun ni, Allah sebut dalam surah At-Taubah, muka surat 204 ayat 111. Allah sebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Muka surat 204 ayat 111. Kalau kita hari ini betul-betul orang yang beriman, jadi Allah berikan panduan. Siapakah yang nak berjuang pada jalan Allah ni, dia kena buat benda ni. Allah sebut, sesungguhnya Allah membeli daripada orang mukmin anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka,
bi anna lahumul jannah. Apa yang tuan-tuan nak faham dekat ayat ni? Masa turun surah ni, para sahabat gembira, bersorak gembira. Sebab apa? Ayat ini memberikan motivasi kepada para sahabat, yang mana Allah bagi tahu siapa yang berjuang untuk pada jalan Allah ni dengan diri dan harta mereka, Allah bagi syurga. Maka para sahabat semua bersorak. Ada seorang sahabat Nabi, seorang sahabat paling kanan Nabi, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat Nabi yang paling karib daripada kecil sampai ke besar. Abu Bakar As-Siddiq sangat faham ayat Quran yang turun. Dia tak gembira, dia menangis. Para sahabat tadi ni yang tengah gembira tertanya-tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau menangis? Bukankah ayat tadi ni adalah berita gembira yang Allah berikan kepada kita sebagai orang beriman yang berjuang pada jalan Allah dengan harta, dengan diri kita ni berjuang. Maka Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Aku malu dengan Allah. Sebab apa malu? Jawapannya adalah, hari ni Allah bagi kita kehidupan, nyawa ni. Allah bagi kita nyawa hari ni. Siapa punya? Allah punya kan? Kemudian Allah bagi kita harta. Siapa punya? Allah punya juga. Maksudnya nyawa kita, diri kita ni lah, diri kita, harta kita bukan kita punya, Allah yang punya. Tiba-tiba Allah dah bagi pinjam, Allah pula nak beli apa yang Allah bagi pinjam. Faham tak? Saya bagi yang analogi mudah. Contoh, Pak Marso kan, ada kereta Honda contoh ada kereta Honda, bagi ke anaknya. Cukup 5 tahun, awak cakap dekat anak, saya nak beli balik kereta Honda ni. Dia dah bagi kereta Honda. Saya nak beli kereta Honda ni, saya bagi kereta BMW pula dekat anak. Kalau ekologi akan kan dia dah bagi tadi. Kemudian tiba-tiba nak beli pula. Dan beli bagi yang lagi mahal daripada itu. Itu maksudnya. Jadi bila Abu Bakar dengar ayat ni, Abu Bakar rasa malu dengan Allah. Allah bagi kita nikmat, kehidupan, Allah bagi kita harta. Allah yang bagi semua ni, ya. Allah yang bagi semua dekat kita. Kemudian bila Allah dah bagi semua kat kita ni, tiba-tiba Allah kata innallaha ashtara. Allah nak beli pula. Diri kita Allah nak beli, harta kita Allah nak beli. Sedangkan semua tu Allah yang punya. Dan Allah gantikan bayarannya apa? Syurga. Bi anna lahumul jannah. Jadi tuan-tuan, kalau kita faham sungguh ayat ni, kita patutnya jadi sangat excited untuk buat baik. Gunakan diri kita ni untuk agama Allah. Apa yang saya boleh belajar agama, berjuang perjalanan Allah. Ada orang yang memerlukan, kita tolong. Ada harta lebih, Allah sebut tadi, diri kita dengan harta benda. Maksudnya apa? Diri dan harta yang kita ada ni, kita bagi pada jalan Allah. Sebab Allah nak bagi syurga. Maka duit yang kita ada ni, dengan nilai syurga mana lagi besar? Syurga Allah. Sebab tu Abu Bakar tadi menangis. Menangis bukan sebab gembira, menangis sebab rasa malu dengan Allah. Allah dah bagi macam-macam. Allah nak pula beli apa yang dia bagi, dan dibagi pula dengan nilai yang tak terbayar, iaitu syurga. Kalau tadi bagi Honda, kemudian beli balik bagi BMW, semua happy. Itu dunia. Tapi Masya Allah, ni syurga Allah. Allah bagi syurga yang sebaya umurnya. Kemudian apa je kita nak Allah bagi. Allah akan bagi lazatul syaribin, minum air, yang air tadi ni ada 4 jenis. Air yang tak keruh, air madu, kemudian air susu, air arak yang tidak memabukkan. Dan setiap sungai itu sendiri-sendiri punya. Mengalir tadi, air itu hanya kita punya je. Kalau hari ini kita pergi sungai, kita duduk bawah, orang ke atas, dia berak ke kencing ke, dia basuh, dia punya makan Maggi tadi. Kita kat bawah dia berminyak. Ni asal berminyak ni? Boleh tengok orang atas tengah basuh pinggan. Jadi tak seronok lah. Tapi kat syurga Allah, setiap orang yang masuk syurga, sungai itu dia punya. Allah sebut dalam Quran, bahkan sungai itu dia boleh angkat bawa pergi tempat lain. Kita boleh berjalan. Macam mana bayangan tu kita tak boleh fikir. Tak boleh nak dibayangkan oleh akal.
kenikmatan yang Allah bagi. Jadi dekat ayat ini juga Allah nak bagi tahu apa? Ya, sahabat tadi semua gembira, Abu Bakar menangis. Dan ketika peperangan Badar, ada seorang sahabat Nabi yang antara termuda lah, ya, Sayyidina Ali pun termuda juga, antara yang termuda juga Umair bin Abi Waqqas, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana peperangan Badar, Umair bin Abi Waqqas ni dia menyeluduk masuk ke dalam kawasan peperangan lah, ketenteraan orang Islam. Dan bila mana abangnya perasan, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, kenapa kau ikut perang sekali? Ya, Umair ni kata, jangan bagi tahu Rasulullah. Tak cukup umur lagi, umur dia baru 14 tahun. 14 tahun dah jawab apa ni? Tingkatan 2. Bocah lagi. Tapi misinya nak dapatkan syurga. Kemudian bila Rasulullah tahu, Rasulullah kata pergi balik. Kau tak layak lagi masuk, budak-budak lagi. Umar ni menangis. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku ikut juga. Maka Rasulullah ni rabi'ul qalbi, hatinya ni sayu tengok para sahabat yang ikhlas dalam berjuang. Ikut sekali. Ya, Rasulullah benarkan, dan dengan izin Allah syahid Umair bin Abi Waqqas dalam peperangan tersebut. Umur baru 14 tahun, kecil lagi. Ya, masih mentah lagi, dan apa yang didambakan syurga Allah tadi, dan Allah bagi. Walaupun badannya kecil, ya, usianya masih muda, tapi matang dalam berfikir. Kita hari ini umur berapa dah? Ya, nak sedekah pun masih lagi berkira-kira. Ya, tengok seorang ni tak siap lagi ni, perlukan macam-macam lagi ni. Nak sedekah masih berkira-kira lagi. Macam ya Allah, dah matang belum fikir kita? Bukan kat sini lah, kat sini semua bagus. Ya, hari-hari bagi 1000. Ya, amin. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung. Jadi dekat ayat ini Allah sebut dua perkara tadi. Kita nak berjuang pada jalan Allah ni perlu sofa ni tadi tersusun seperti bunian binaan-binaan yang tersusun. Maksudnya hari ni bila kita nak buat baik, kita kena ada perancangan. Okey, bila kita nak buat sesuatu kebaikan perlu ada perancangan. Bila kita nak buat kebaikan, contoh ni nak masuk Ramadan ni. Kalau Ramadan tahun lepas kita gagal buat baik, maksudnya tak maksimum Qurannya, mungkin tak habis. Dalam perkumpulan mungkin habislah, baca sendiri habis tak. Kalau tak habis, kita kena susun jadual kita 2026 ni, Ramadan tahun ni. Susun kita punya jadual Ramadan tahun ni. Ya, sehari berapa buku surat nak habiskan 30 juzuk Al-Quran. Okey, minggu depan saya bagi pengiraan macam mana 30 hari Ramadan kita boleh habis. Lepas subuh kena baca berapa, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dan tak rasa berat. InsyaAllah minggu depan saya kongsikan pengiraan dia. Okey. Kemudian kita susun juga sedekah kita Ramadan ni nak berapa banyak. Okey, kalau Ramadan tahun lepas janji adalah, ya, janji masuklah. Tapi Ramadan tahun ni kita kena ada perancangan yang rapi nak sedekah berapa. Kemudian itu sedekah duit, sedekah makanan dekat jiran, dekat kawan-kawan, tetangga, kena ada juga perancangan. Kemudian tu tadi kata perancangan ibadah tu kena ada, biar tersusun rapi. Baik, kemudian Allah sambung ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Allah berikan contoh salah seorang daripada Nabi yang terbaik, ya, dalam Bani Israel. Contoh macam mana Nabi terbaik ini dalam berjihad pada jalan Allah, iaitu Nabi Musa AS. Nabi Musa ni ada dalam ranking para Nabi dan Rasul adalah Nabi ketiga terbaik. Pertama Rasulullah, Nabi kita. Nabi kita ni tuan-tuan, kita kena bangga, dia ranking first, nombor 1. Kenapa Nabi kita menjadi Nabi yang terbaik? Apa sebab? Apa sebab jadi Nabi yang terbaik? Apa sebab? Adakah memanglah Allah pilih? Tapi mesti ada sebab ni. Sebab Nabi Muhammad SAW
adalah Nabi yang paling banyak kena uji. Paling banyak. Jadi tuan-puan, hari ini kalau kita kena uji, bukan tanda Allah tak sayang. Kalau kita tengah kena uji, sebenarnya Allah sedang nak jadikan kita orang yang paling terbaik. Ya ke Ustaz? Ya, tengok Rasulullah. Rasulullah masih hidup dia. Rasulullah paling banyak hilang orang yang tersayang. Pertama bapak dia ketika dalam perut, lahir dia sekitar umur 6 tahun, mak dia meninggal. Kemudian dijaga dengan atuk dia meninggal. Kemudian dijaga dengan bapak saudara dia sampai besar. Nabi tengah berhadapan dengan desakan dakwah, kena pulau, kena seksa para sahabat. Tiba-tiba Allah bagi hujan yang lagi besar. Pakcik yang backup dia meninggal. Kemudian isteri yang menjadi tulang belakang dia meninggal. Nabi sedih sangat ni. Nabi pergi Taif pula. Dan Taif ni berapa kilometer nampaknya? 100 kilometer. Pergi mana hari ni? Kalau Ganjong? Johor? Tanjung Karang? Kalau ke arah utara? Ipoh? Lebih kurang Tapah 100 km. Kalau hari ini naik kereta, Rasulullah jalan kaki. Ada dalam riwayat lain menyebutkan waktu Nabi pergi, Nabi tak pakai kasut sebab tak nak dihidu oleh orang kafir. Kan pakcik Nabi dengan isteri dah meninggal, jadi Nabi jadi tumpuan untuk diburu. Waktu Nabi pergi Taif, ada dalam riwayat menyebutkan Nabi tak pakai apa-apa, kaki ni kosong. Sebab kalau pakai kasut, zaman dulu punya kasut, dia boleh detect dia punya tapak dia. Maka Rasulullah tak pakai apa-apa. 100 km. Kat sana bukan macam kat sini, ada rumput, kat sana padang pasir berbatu. Bahkan kalau tuan-puan yang dah pernah pergi umrah kan, yang ziarah Taif, cuba tengok batu-batu kat sana. Ustaz baru balik itu hari kan, masa nak pergi Taif, naik cable car pula, tengok kat bawah tu, Allahu Rabbi, batu tadi tu keras dan tajam-tajam. Macam mana Nabi naik? Allahu Rabbi. Sampai ke Taif, Nabi sedang ada excited, harapan. Dah sedih sangat, pakcik dia isteri meninggal. Tiba-tiba orang kafir tadi dah ada perancangan. Mereka suruh budak-budak ni kalau disuruh, dia akan buat betul-betul. Kata nanti ada seorang hamba Allah sampai, ada seorang pakcik ni sampai baling batu dia. Baling batu banyak-banyak lagi. Sejauh 3 batu disebutkan dalam riwayat. 3 batu ni berapa kilometer lah? 4 atau 5 lah, lebih kurang. Jauh tuan-puan. Ini ujung-ujung ni jauh sampai tak sampai 4 kilometer lagi kan. Di balik batu sejauh lebih kurang 4 atau 5 kilometer. Allah. Nabi lari tak? Tak lari. Nabi tahan. Kemudian sampai berdarah-darah Nabi, batu tajam, batu besar, Nabi patah balik. Balik ke Mekah balik berapa kilometer? 100 kilometer lagi. Kalau pergi tadi sihat badan, balik ni dah berdarah-darah. Sampai Allah utuskan 2 malaikat Jabal yang jaga Taif tadi. Saya tengok, ya Allah, bukit besar betul. Malaikat Jabal ni Allah utuskan jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, kami ni malaikat penjaga bukit Taif. Nak tak kami hempaskan, cantumkan sekali bukit tadi ni, bunuh semua terus. Boleh tak? Boleh. Tapi Nabi kata, Nabi doa, Nabi maafkan mereka dan Nabi bagi harapan mudah-mudahan keturunan mereka ni beriman. Allahu Rabbi. Sebab itulah Nabi menjadi Nabi terbaik. Sebab Nabi sabar. Kita hari ni orang salah faham dengan kita, tak suka dengan kita, ada benda yang terasa hati, kita dah melenting, nak bergaduh imam. Wani mai bergaduh. Allahu Rabbi. Biasalah salah faham antara kita ni orang beriman. Kadang-kadang ianya sebenarnya nak menguatkan kita lagi sebenarnya, bukan nak menjatuhkan. Kadang-kadang dengan salah faham tu sebenarnya Allah sedang nak ajarkan kita ukhuwah yang lebih cantik. Kalau di kalangan kita ada salah faham, ada terasa hati, ada benda yang tak kena, maka jangan kita biarkan dia lama-lama, sebab syaitan tengah datang ni nak kacau. Maka kalau ada salah faham di kalangan kita semua,
Kena cepat-cepat selesaikan. Jumpa, first minta maaf dulu. Siapa yang salah tu nombor 2. Jumpa, minta maaf dulu. Kemudian cari titik tengah untuk selesaikan masalah. Jangan kita ada rasa sombong. Jangan. Kita sama-sama selesaikan. Sebab tadi Allah bagi tahu apa? Orang beriman yang nak berjihad pada jalan Allah ni mesti ada saffa. Mesti hatinya kena bersatu. Ka'annahum bunyanun marsus. Apa jadi kalau buat buat bangunan surau ni ada bagai lubang. Jadi kalau disenggol pecah, jatuh. Ya, disebabkan ada lompong, ada benda yang tak kena. Maka tuan-puan, kita dalam berjemaah, dalam berukhuwah hari ini, dalam kita mengaji hari ini, mesti ada yang tergigit lidah, terasa hati. Maka selesaikan sebaik-baiknya, semurni-murninya yang boleh, insya-Allah. Baik, kita sambung. Jadi kisah Nabi Musa ni tadi sempat ke? Saya masuk sikit lah. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan berkatalah Musa kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni, ya, dan sesungguhnya kau dah tahu aku ni adalah Rasul Allah kepada kamu. Waktu ni Nabi Musa ni dia bukan mengeluh. Nabi Musa tanya soalan yang soalan pelik kepada kaum dia, Bani Israel. Kenapa? Dalam Quran, kalau tanpa baca daripada surah Baqarah, kita akan dapati banyak sangat kisah Nabi Musa. Tadi saya katakan Nabi Muhammad Nabi terbaik pertama. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Ketiga adalah Nabi Musa. Okey, ini ranking 3 pertama lah. Antara Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling banyak diuji. Maka Nabi Musa ni tadi tanya soalan kat Bani Israel, kenapa kau sakiti aku? Aku ni dah banyak tolong kau, selamatkan kau daripada Fir'aun. Fir'aun, dia menindas Bani Israel. Apa yang dia buat? Dia bunuh anak lelaki, dia jadikan perempuan sebagai hamba, jadikan hamba seks, dan dia menindas kaum-kaum yang lemah, dan pelbagai lagi siksaan yang diberikan kepada Bani Israel. Maka Allah utuskan Nabi Musa selamatkan Bani Israel. Apa antara kisah yang kita biasa dengar? Belah laut. Bila Nabi Musa selamatkan Bani Israel yang beriman ni belah laut, mereka nampak kebesaran Allah. Yang laut tadi ni dengan izin Allah, bila dihempaskan dekat laut, terpecah menjadi 12. Bukan 1, 12 laluan. Maka mereka lalu dan selamat, dan Fir'aun mati. Lepas mereka selamat, Bani Israel ni dia tanya dekat Nabi Musa. Dia kata mereka nampak ada sekelompok kaum yang tengah sembah berhala. Dia minta dekat Nabi Musa, wahai Nabi Musa, boleh tak kau binakan aku satu berhala, kami nak sembah berhala. Gitu pula. Tak bersyukur. Padahal dia dah nampak dengan mata kepala mereka sendiri, Nabi Musa ni selamatkan mereka daripada pemerintah yang zalim, mukjizat yang hebat. Tiba-tiba selamat je mereka minta pula. Mereka sakiti hati Nabi Musa AS. Kemudian apa lagi? Antara kisah lagi, Bani Israel ni mereka suka mandi berjemaah. Ini syariat dulu lah. Zaman sekarang jangan buat. Viral nanti pakai kain kan dalam hotel. Allahu Rabbi. Pakai tuala kan. So Bani Israel punya syariat dulu, mereka ni mandi berjemaah. Tapi Nabi Musa dia tak mandi berjemaah, dia mandi seorang-seorang. Maka Bani Israel ni jahat. Mereka kata Nabi Musa ni mesti ada penyakit sopak, penyakit kulit, sebab tu dia tak nak mandi dengan kita. Maka tersebar semua dekat kalangan Bani Israel. Maka mereka pun saling mengutuk Nabi Musa. Sakit tak Nabi Musa? Sikit. Maka akhirnya Allah bersihkan. Allah sebut dalam Quran, ada kisah dia. Allah sebut dalam Quran, Allah bersihkan tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Musa. Satu hari Nabi Musa tengah mandi,
letakkan tualanya dekat batu, dan batu tadi tu berlari. Dan Nabi Musa mengejar tuala tersebut, dan Bani Israel nampak badan Nabi Musa tadi halus, tak ada sopak. Maka waktu tu Allah bersihkan tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi Musa AS. Apalagi antara benda yang menyakiti hati Nabi Musa minta kaum Bani Israel sembelih lembu. Bani Israel ni pula banyak soalan, wahai Nabi, dalam surah Baqarah awal. Mereka kata dekat Nabi Musa, nak sembelih lembu yang mana, yang warna apa, betina ke jantan? Banyak sangat soalan. Mereka sakiti hati Nabi Musa. Ada lagi kisah Nabi Musa minta mereka masuk dekat Baitul Maqdis, duduk kat sana. Mereka kata kami tak akan masuk dekat Baitul Maqdis kerana kat sana ada kaum yang jahat. Kami tak nak masuk. Kaum tu keluar baru kami nak masuk. Punya mereka ni banyak benda. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak kisah Nabi Musa. Untuk apa? Pengajaran umat yang degil, yang dah diajak, yang dah dibawa kepada agama. Banyak soalan. Kenapa kena macam ni? Kenapa kena macam tu? Buat je dulu perkara agama ni. Allah suruh solat. Allah suruh puasa. Jangan banyak soalan sangat. Kenapa kena bangun malam? Kalau tak bangun malam tak boleh ke? Kenapa kena solat duha contoh 4 rakaat, 2 rakaat tak boleh? Kenapa kena sedekah? Ada banyak sangat soalan. Maka kita orang beriman ni jangan banyak tanya soalan. Kecuali benda tu amalan yang pelik. Amalan pelik kita tanya. Benda yang dah ada dalam syariat kita buat. Jadi apa ibrah daripada secara ringkas yang berlaku kepada Nabi Musa dan kaitkan dengan kita hari ini? Maksudnya apa? Kalau hari ini kita nak buat baik, nak jadi yang terbaik, nak jadi orang yang paling baik, akan ada orang yang sakitkan hati kita. Dan boleh jadi yang sakitkan hati kita itu adalah di kalangan orang yang dekat dengan kita. Boleh jadi pasangan kita, anak kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, AJK kita, JKK kita. Semua. Kita nak jadi baik, mesti akan ada orang yang sakiti, mesti akan ada orang yang peli, mesti akan ada orang yang menghalang kita jadi baik. Maka sunnatullah. Jadi bila dalam situasi tersebut, kita jangan cepat goyak, jangan cepat tersinggung, jangan cepat sakit hati. Sebab itu cara jalan nak buat baik ini mesti akan ada ujian ni. Nabi Musa tadi ni tanya dekat kaumnya. Bukan Nabi Musa ni nak down, Nabi Musa cuma pelik. Kamu ni contoh dah nak lemas, aku selamatkan kau, tiba-tiba kau lempang aku pula. Contohlah gitu. Nabi Musa dah ajak dia jadi baik. Kemudian tiba-tiba mereka kata, wahai Nabi Musa, aku nak sembah berhala boleh? Sudah. Macam tu pula. Itu yang berlaku dekat Bani Israel sampai hari ni. Allah tunjukkan kita perangai Bani Israel macam mana. Yang sekarang ni lah Zionis hari ni. Yang sentiasa mengebom. Hari ni bom lagi, sampai kita ya Allah bila nak selesai ni. Dan sebenarnya ia adalah ujian kepada kita orang beriman. Kita teruskan tak doa kepada orang yang beriman kat sana. Mereka dah tertentu mati syahid. Dan tertentu insya-Allah syurga milik dia. Kita tak tentu lagi ni. Kita lupa nak doakan mereka. Kita lupa dalam solat tu, lupa nak doakan. Kita hanya fikir, ya Allah panjangkan umur aku, sihatkan aku. Hanya kita je. Kenapa saudara kita tak ingat? Malu kita dengan Allah. Allahu Rabbi. Baik, kemudian falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Seterusnya falamma zaghu azaghallahu qulubuhum. Maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahui, Allah pesongkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Maksudnya apa? Ayat ini Allah nak beritahu apa? Hari ini hidayah sentiasa ada. Dan bila mana manusia memilih untuk buat jahat, Allah terus palingkan hati dia. Maksudnya orang yang sesat hari ini, bukan Allah terus sesatkan dia, tak. Tapi sebab dia pilih untuk jadi sesat. Dia pilih untuk tak nak solat. Contoh, saya tak nak solat, dia pilih.
maka Allah terus gelapkan hatinya, Allah palingkan hatinya. Contoh macam solat Jumaat, Nabi sebut dalam hadis sahih, siapa yang tinggal solat Jumaat 3 kali berturut-turut, Allah akan tutup hatinya kecuali dia bertaubat. Ya, Allah terus tutup hatinya ni daripada beriman kepada Allah. Terus tak rasa nikmatnya beribadah 3 kali berturut-turut. Kalau sebab musabab, mungkin sakit, mungkin ada perkara yang menghalang, macam Covid dulu kan, berapa lama tak solat Jumaat kan. Ya, sebab ada benda yang mustahak, ada benda yang menghalang, tak ada masalah. Ya, tapi kalau saja-saja malaslah nak solat Jumaat, penuh ramai orang. Datang lambat memang. Cuba datang awal, boleh duduk depan. Ni datang lambat sampai dah kat ujung-ujung dah, dekat tempat wudu tu kalau kat kancung kan. Sampai sembahyang kat tempat wudu. Ustaz kadang sembahyang singgah solat kan, ya Allah, apa tempat wudu ni dia orang sembahyang. Kalau datang lambat lah, okey, bersesak-sesak. Nah, sampai kat luar tu, ya. Jadi kalau hari raya lagi lah, datang pasang kemah lah. Okey, contoh. Maka ibu ayat tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran daripada 2 ayat yang kita baca tadi, saya nak kongsikan dekat tuan-puan. Biarlah kita hari ini buat kerja secara tersusun dan berjamaah. Kemudian yang kedua, bila mana kita buat perkara kebaikan, kita nak ajak orang buat baik, akan ada orang yang tak suka, akan adanya salah faham, akan adanya kita panggil terguris dan sebagainya. Maka kita susunlah baik-baik, ya. Contoh macam apa yang nak datang ni kan, Ramadan yang Nurul Karim yang akan datang ni, contoh jadual imam, jadual tazkirah dan sebagainya, susunlah dengan yang terbaik. Kalau ada salah faham dan sebagainya, selesaikan. Ya, jangan biar lama-lama, jangan cakap belakang tak selesai, biar selesaikan sebaiknya lah. Mudah-mudahan kita semua nak yang terbaik, ya, untuk surau kita. Allah dah bagi hadiah dah surau baru ni. Ni hadiah Allah bagi. Ya, maka uruskan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua dapat Ramadan tahun ni dalam keadaan kita semua berlapang dada, ya, dengan apa yang terbaik yang kita telah pun uruskan, insya-Allah. Jom kita baca ayat yang keempat dan kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. Lima tak panjang. Lima tu'zunani. Baik, dekat ayat ni kalau pasal semuanya qaf, jadi tebalkan. Qala liqaumihi ya qaumi. Jaga huruf qaf tu. Jangan baca likau. Kalau likau jadi kaf, dia kena muncung mulut. Liqaumihi. Cuba. Cantik tu. Okey, seterusnya. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wa qad
Ghin. Azagha. Cuba sebut Gha. Bila bertemu dengan kalimah Allah, dia jadi lafzul jalalah, dibaca dengan taghlidul lam, menebalkan huruf lam. Jadi bacaannya azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sama juga, jangan kaf, jangan kau. Kau tu lembu. Qa. Cuba sebut qa. Bila masuk waw, muncul mulut. Qauman. Tu masih kau lagi tu. Qauman fasiqin. Baik, kebetulan kita jumpa dengan hukum yang jarang kita jumpa. Kita masuk sikit lah sebagai penutup. Boleh ke? Ya, insyaAllah. Hukum kat sini dal jumpa dengan ta, dia hukum idgham. Dal jumpa dengan ta, nama dia idgham mutajanisain. Saya selalu keliru kan, mutaqaribain, mutajanisain. Okey, muka surat 95. Mutajanisain 95. Mutajanisain ni adalah hukum yang melibatkan huruf yang sama jenis. Tu mudah kira kan. Sorry 95 Mutajanisain. Apa maksud idgham? Memasukkan mutajanisain, dua huruf yang sama jenis. Maksud sama jenisnya apa? Tempat keluarnya sama. Okey, kalau dipecahkan ringkasan macam ni. Huruf yang sama jenis kat sini ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama da, ta, to. Huruf dal, ta dengan to. Ikut saya. Da, ta, to. 3 huruf ni tempat keluarnya sama. Kumpulan kedua sa, za, gha. Ujung lidah. Sa, za, gha. Lidah kena keluar. Huruf ketiga, kumpulan ketiga adalah kumpulan bibir. Bum. Ba dengan ba dengan mim. Bum. Sebut bum. Kalau jawab bum. Ba dengan bim. Okey, so 3 kumpulan ni sahaja. Kalau dalam hukum idgham mutajanisain ni 3 kumpulan ni sahaja yang ada. Maksudnya kumpulan ni dia akan bertemu. Contoh da, ta, to tadi. Da, ta dengan to ni 3 huruf yang ujung lidah tapi masuk dalam. Jumpa dengan bawah. Da, belakang gigi geraham. Gigi geraham pula, gigi atas. Da, ta, to. Ujung lidah bertemu belakang gigi atas. Cuba rasa. Ujung lidah sentuh belakang gigi. Da, ta, to. Ustaz, pagaran dah kurang lah. Minta maaf. Saya tak dapat tolong. Okey, itu cerita lain lah. Okey, yang masih ada baca dengan baik. Yang dah tak ada, tak apalah. Allah melihat kepada kemampuan hamba-Nya lah. Takat mana yang kita mampu baca, baca. Jangan tak baca. Okey, jadi da, ta, to ni dia akan berjumpa dalam Quran. Maksudnya da akan jumpa dengan ta, ataupun da jumpa dengan to, ataupun to jumpa dengan da. Dia kat situ 3, satu kumpulan tu je. Kalau sa, za, gha, 3 huruf ni dia akan jumpa. Sama ada sa dengan gha, za dengan gha, dia jumpa kat situ. Kalau ta dengan mim, satu kumpulan.
Ba akan jumpa dengan mim. Huruf bibir. Bum. Ba dengan mim. Cuba sebut bum, bibir tak bercantum. Jangan bercantum bibir. Buka bibir. Jangan cantum bibir. Maksudnya bibir dia jangan bergerak. Sebut bum. Jadi tak? Jadi lain. Tak boleh. Sebab dia kena memang huruf bibir lah. Jadi situasi yang kita jumpa tadi ni, cuba tengok ayat 5 tadi. Baris kedua terakhir. Tu'zunani wa qad ta'lamu. Jumpa tak? Dalam Quran tadi baris kedua terakhir. Tu'zunani wa qad ta'lamu. Apa bertemu apa kat situ? Dan jumpa dengan ta. Satu kumpulan tak tadi? Dan ta apa kan? Yes. Jadi da dengan ta ni satu jenis. Satu kumpulan yang sama. Sifatnya berbeza. Jenis sama, sifat berbeza. Macam kita lah hari ni. Ibu yang sama, anaknya keluar 7 orang contoh. Perangai sama tak? Ya, ada yang garang, ada yang peramah. Macam-macam perangai dia. Tak ada 7 tu sama jenis, tak ada. Okey, jadi macam mana nak baca ni? Adakah waqad ta'lamu? Tak boleh. Okey. Jadi sekarang ni apa fungsi idgham? Memasukkan. Jadi kita kena masukkan sifat dal ke dalam ta. Maksudnya waktu nak baca kita sebut dal sikit dan hujungnya lepaskan dengan ta. Waqad sebut dal. Tapi hujung tu kita masuk ta balik. Waqad ta'lamun. Cuba. Kalau baca waqad tak salah dah. Dia tak masuk. Dia kena masukkan waqad ta'lamun. Cuba. Macam tak jadi dia ustaz. Sebab dal dengan ta memang tempat keluar sama. Cuma kita tidak memasukkan sifat dal tadi. Yang lantun tadi kita tak masukkan. Jangan baca waqad salah. Kena waqad ta'lamun. Cuba. Itu cara bacaannya. Satu lagi boleh. Macam surah Al-Kafirun, muka surat last 603. Kedua terakhir. Wala ana 'abidun ma. Ada juga segelintir yang baca abadatum. Salah lah. Kat situ kan muka surat 603 surah Al-Kafirun ayat 4. Wala ana 'abidum ma. Dan jumpa dengan ta. Sama juga situasi tadi. Waqad ta'lamun kan? Sama juga kat sini. Abad macam dah sebut dal, tapi ujung tu kita habiskan dengan ta. Waqad ta'lamun. Cuba. Jangan sampai waqad ta'lamun. Kalau kat sini ma'abadtum. Cuba. Jangan ma'abadtum. Salah. Okay, sebab dah masuk sifat dal qalqalah tadi itu tak boleh. Kita hanya idgham tadi, memasukkan dal ke dalam ta. Jadi sifat dal tadi telah pun dihazafkan kerana dah masuk dalam ta. Itu kaedah dia. Nama dia idgham mutajanisain. Wallahu taala alam. Baik, selesai perkongsian kita hari ini untuk tadabbur surah Shaf. Insya-Allah minggu depan kita akan cerita dengan lebih detail kisah kalau tadi Nabi Musa kan. Minggu depan orang yang berjuang jalan Allah dengan tersusun tadi. Siapa pula? Saya bagi teaser dia. Nabi Isa alaihi salam. Okey. Nabi Isa bin Maryam. Apa cerita dia? Kita akan bawakan pada minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada kuliah seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.